Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Khalidin Beruzairi. Saya dari SK Gopen Jalan Ilmu. Hari ini saya akan menerangkan tentang rumah saya yang berkonsep rumah mesra, alam dan kalis bencana. Ini pintu pagar utama rumah saya. Di tingkat 1 terdapat ruang tamu dan dapur. Rumah saya juga mempunyai ruang bawah tanah yang menyimpan tangki air, stor bahan makanan serta terdapat kebun sayur-sayuran seperti ubi dan tebikal. Tingkap bawah tanah saya dapat menghalang air daripada tembus ke rumah saya kerana saya menggunakan tais, kalis air atau porosity. Jadi, bekalan makanan saya akan kekal elok dan tidak rosak. Di tingkat 2 pula terdapat ruang bacaan serta bilik tidur. Di balkoni terdapat sebuah akuarium besar. Saya membeli ikan-ikan yang boleh dimakan. Sekiranya berlaku bencana, saya masih ada sumber bekalan protein dari ikan belaan saya. Di tingkat 3 pula ialah rumah istirahat. Di bahagian balkoni, saya membuat sebuah kebun yang terdiri dari sayur-sayuran seperti ubi merah, lobak merah serta buah ceri. Jadi, saya tak risau jika ada bencana yang menyebabkan negara terputus sumber makanan. Bahagian belakang rumah dipenuhi dengan kebun sayur-sayuran dan buah-buahan seperti labu, tembikal, lobak merah dan beri. Di tepi rumah ialah kawasan riadah. Terdapat juga kolam ikan, kandang lembu dan ayam. Juga terdapat ladang gandum. Selain itu, di kawasan rumah saya pula terdapat busa kita semula yang menempatkan tong kita semula untuk pakaian, bahan organik, plastik dan metal. Kita semula bagus untuk alam sekitar kita. Rumah saya menggunakan sistem tenaga solar. Rumah yang disediakan oleh saya mampu membekalkan sebanyak 100,000 watt dan sistem solar saya mampu bertahan selama 7 hingga 14 hari. Sekian daripada saya, Khalidin dari Perak. Jumpa lagi.